Isu yang pernah menggemparkan bola sepak negara, kini kembali panas. Walaupun sudah kembali bertugas, Setiausaha Agung FAM tetap tidak terlepas daripada menerima hukuman berat. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik keputusan FAM ini? Adakah ini tanda amaran keras daripada Badan Induk Bola Sepak Negara? Jom kita bongkar kisah penuh yang sedang menjadi bualan hangat peminat bola sepak tanah air. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Nor Azman Haji Rahman, menerima 2 hukuman berat, walaupun telah kembali menjalankan tugas seperti biasa. Perkara itu disahkan oleh pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Yusof Mahadi, yang memaklumkan bahawa Nor Azman tidak akan menerima sebarang kenaikan gaji selama 2 tahun, selain prestasinya akan dipantau rapi oleh Barisan Exco FAM dalam tempoh 6 bulan akan datang. Menurut beliau, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keseluruhan dapatan siasatan serta tanggungjawab pentadbiran yang dipikul oleh Setiausaha Agung FAM. Ada hukuman buat Datuk Azman, iaitu tiada kenaikan gaji selama 2 tahun dan prestasinya akan dinilai oleh Exco dalam tempoh 6 bulan, katanya seperti dilaporkan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Untuk rekod, sebelum ini Nor Azman digantung tugas oleh FAM, susulan skandal pemalsuan dokumen, membabitkan 7 pemain warisan negara yang mencetuskan kontroversi besar dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Kes tersebut, kemudiannya disiasat oleh Jawatan Kuasa Siasatan Bebas atau IIC, yang mengesyorkan supaya beliau dirujuk kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM bagi tindakan selanjutnya. Namun begitu, hasil siasatan Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM mendapati Nor Azman hanya terlibat dari sudut kecuaian pentadbiran dan tidak didapati bersalah atau terlibat secara langsung dalam sebarang unsur pemalsuan dokumen seperti yang didakwa sebelum ini. Walaupun dilepaskan daripada tuduhan utama, FAM tetap mengambil langkah tegas dengan mengenakan hukuman disiplin sebagai isyarat bahawa sebarang kelemahan pentadbiran tidak akan dipandang ringan, lebih-lebih lagi apabila melibatkan maruah bola sepak negara di peringkat antarabangsa. Kini, tumpuan peminat pastinya terarah kepada tempoh 6 bulan penilaian prestasi yang akan menjadi penentu sama ada kepimpinan pentadbiran FAM benar-benar berada di landasan yang betul atau sebaliknya.